dia slow pula. Dia tengah laju. Nak elak. Lepas tu tiba-tiba dia kedush. Motornya kedush. Dudududush. Lepas tu tiba-tiba dia tercampak. Anak pun terpelanting. Terseret lah. Apa ni? Terseret. Sakit tu. Ush. Sorry Fred. Aduh. Betul lah. Dududush. Sakit tu. Kak comel lah. So dalam ni, jangan bawa motor laju-laju korang. Nak hari-hari pesan, jangan bawa motor laju-laju. Tak perlu pun. Janji selamat sampai sudah. Tak payah nak laju-laju ke. Tak, nasi tak serut muka. Waktu tu Han pakai helmet kan, tak ada visor. Han macam sedar tau waktu terseret tu. Macam Ana rasa lah Ana terpelanting kan badan kita. Kita layan je. Waktu kita boleh layan. Sikit lagi menarik tu. Sabar je lah. Jangan bawa motor aja. Thank you bagi Ana gift. Thank you sangat-sangat. Tak apa korang, kau simpan je gift tu. Sebab Hana tak buat apa ni. Hana borak kosong. Sayang. Hana nak berbual je. Korang tanya-tanya Hana tu lagi Hana appreciate juga. Bukan bagi gift tak appreciate. Lagi appreciate. Tapi macam sayang kan. Jadi insan di mana-mana ke? Tak. Hana freelance. Freelance. Nak panggil Hana show ke? Kak panggil Hana show beritahu. Tak boleh dengar cerita free. Nyeh. Tak adanya. Boleh. Okey je. Apa lagi yang aku nak tanya Hana? Hana memerlukan soalan. So dah bosan. Nanti kisah lama ya. Selamat hari Tuhan. Memang so spoken ke? Tak. Kakak dah kerja. Belum. Saya pun freelance. Tak apalah. Panggil show lah. Tak show. Thank you bagi Ana gift. Banyak sangat. Dah. Cukup. Kita berbual pula. Jangan tekan gift tu. Kita berbual. Tanya Ana. Okay. Umur tu privacy. Dia mana? Ana akan choose mana nak jawab. Kan Abah kerja. Nak buat apa Ana tak tahu. Okay lah. Korang raya tahun ni kat mana? Raya tahun ni korang kat mana? Ana tak raya sangat pun. Belum move on ke Ana? Tempat paling jam. Kat mana? Hai, kat tempat kerja. Kat rumah. Yang kat tempat kerja tu sedih. Tapi okey kan? Okey ke rasa tak okey? Ana raya pertama, raya kedua. Itu dah 7. Malam ni nak buat live ke tak nak? Korang nak Ana buat live tak nak? Hari pertama, hari kedua je beraya weh. Ya, sama lah. Astaga. Kenapa astaga? Thank you bagi Hana Rus. Thank you bagi Hana Kucing. Dah lah. Tap screen je. Kak Aries Kudai. Thank you santai-santai. Nak raya. Aduh. Korang kenapa nak ilusi ni? Korang tengok ni. Korang pergi tengok gambar Ana ni. Cantik kan? Dia macam love you more. Orang Skudai. Tengok. Dia segarang. Kan? Macam kan? Cantik kan? Ini Hana screenshot daripada video. Cantik tak?
ke tak cantik? Cantik ke tak? Tak jawab. Tak cantik lah tu. Cakap tak cantik. Tak payah nak ni lighting memang padu kan. Siapa kat belakang tu? Mana? Yang tadi ke gambar tadi tu? Kalau gambar tadi tu Hana. Dia tu mana setuju lah tu kata cantik. Tak ada ye. Menipu. Kau cakap cantik tu. Cantik ya Hana, cantik. Hana macam ni kau kata cantik. Hana bersiap kau cakap tak cantik. Apa yang korang nak pun tak tahu. Hana umur berapa? Hana umur ni dah BMW. Sedang tak boleh bagi tahu apa-apa pun. Dia macam tanya umur tu, dia kira macam tanya nombor telefon. Lah tiba. Diana memang tiba. Thank you bagi Hana gift. Tak payah bagi banyak-banyak. Enough. Relax. Secret betul lah. You orang mana? Orang mana boleh. Orang mana? Orang Johor. Johor kat mana? JB kat mana? Skudai. Dia kasih hati jadi tak tahu diri. Semakin tua dia sungguh. Ramai betul. Tak keluar korang. I take my pride, still here for you. Thank you Aizafulana. Memang raya Skudai je ke? Okay, cerita dia. Patutlah macam pernah nampak Ana perform terpelupa. Nak tengok ayah joget? Boleh. Hari ketiga kat border je ni. Okay, ajak ayah joget lagu tu. Lagu apa lah? Okay, cerita dia. Ana raya pertama dekat Skudai. Hari kedua kat Kota Tinggi. Hari ketiga Ana ada rumah. Dah tu je. Hari kat Skudai tu kat mana? Kat rumah nenek Ana. Nenek Ana kat Skudai juga. So dia macam tak berkembang kan. Sebab tu nenek belah mak, nenek belah mama memang duduk Skudai. Kalau belah daddy korang dekat KL. Joget sikit. Cuba TikTok anak. Ni kejap ke apa TikTok ni? Tak tahu nak buat lagu apa. Wan mana Wan? Wan mana? Sekejap ke nak buat TikTok ni? Nak buat lagu apa lah? Kau nak buat lagu apa? Jangan bagi gigi sangat. Nanti sayang. Nanti nak bagi orang lain. Lagu Serumpun. Yang sign language tu ke? Dia raya dah berapa? Sikit je dia raya anak. Tak kira lagi. Aisyah Rina yang berada with me. Yang tak tu selera. Tersedia buat sedia. Alah ada buat. Tekan letak ni. Mungkin hari, mungkin tak tunjuk muka. Lupa sayang jodoh belum adalah. 2, 3 kucing berlari. Mari nak sama dengan si kucing berlangau. Dah dibeli. Boleh lah, boleh bah. Tapi korang kena like. Okay, like je, tak minta banyak pun. Jodoh di hari raya. Dah datang ke sayang. Korang ada jodoh lebaran? Nak buat apa ni lah? Macam mana kata tadi? Miau. Korang ada jodoh lebaran tak?
Orang tengok nak joget lagu Aisyah. Jangan tinggal lama dia ni. Dia sama kat kerinding je kan. Tak ada. Kenapa anda tanya korang ada jodoh lebaran tak? Buat dengan Hadi. Boleh, betul. Tapi Hadi tak nak layan. Kenapa kau tak ada jodoh lebaran? Alah, taklah anda dah ada buat delete sudah. Mana ada? Tak ada. Sebab tak tanya. So nasib kita sama. Raya kedua, raya pertama, raya kedua je. Raya ketiga dah hilang. Sedih tau. Macam tengah broken. Dah kena video ke dia. Zapin dengan Inam mana susah. Zapin kot. Zapin banyak. Inang is Inang lah. Dia senang je Inang. Pintas sana, pintas sini, cucuk sana, cucuk sini. Cuma kalau dikreatifkan tak tahulah. Memang semua susah je. Tapi untuk anak, untuk orang yang nak belajar kan, dia boleh baca. Dia boleh belajar. Dia boleh dapat Inang dulu kot daripada Zapin. Boleh pula main hilang-hilang. Tak apalah. Kan okey je kot. Ais ke mana? Tak boleh beritahu. Nanti automatik orang tahu. Babi. Astaghfirullahaladzim. Hadi. Astaghfirullahaladzim. Dia Ana. Ya, saya. Sorry. Hadi. Ya, Ana nak kena pakai braces ke tak? Ana nak tanyalah. Thank you bagi Hana ketupat rendang. Kenal Rofina. Tak tahu. Tak kot. Ada gambar? Ada gambar nak kenal kot? Lelah di fajar hati, baru bangun tak besok gigi. Ragu-ragu ingin berpacu raya. Aduh sayang hari ini lebarannya. Dua tidak aku sebenarnya. Ada gambar tu macam nak bagi. Macam mana kalau start bila apa? Hana ke? Gede raya ke ni? Kami 2, 3 kucing berlari. Mayak sama dengan si kucing belangnya. 2, 3. Nak buat yang tu ke korang? Korang kalau ada buat yang tu korang okey tak? Dah ada, jangan bagi lagi sangat-sangat. Banyak sangat dah. Yang tu okey ke? Ke dah macam terlambat nak buat? Jafaran fine. Tak fak boleh memang fasuk fuk. Yelah, kalau sembilan gila. Apa nak tak fak boleh fake. Mafa kifi. Dia ni. Mak Ria, selamat juga nak tambah duit raya. Thank you sangat-sangat. Lelah di fajar hati. Nak raya ni. Siapa ni? Tengok ni buat ni. Dengan Faham Fakifi. Dia. Boleh Faham Dia.